Bismillah, Assalamualaikum. Saya Dr. Omar. Pada hari ini saya nak menceritakan sedikit kenapa saya mula simpan emas sejak tahun 2021. Pada waktu tu, just before Russia dengan Ukraine berperang, saya mula start simpan emas. Waktu tu harga emas lebih kurang RM300 per gram. Dan waktu tu saya rasa harga emas mahal. Tapi bila harga emas makin naik dan makin naik, daripada tahun ke tahun sampailah sekarang ni 2015, 2025, harga emas tahun ni hampir cecah RM600 untuk 1 gram. Which is yang saya tengah pegang sekarang ni lah. Kita nampak tak? 1 gram. Jadi waktu 2021 yang harga emas RM300 per gram, saya rasa benda tu mahal. Tapi sekarang ni bila saya tengok balik, waktu tu murah sangat. Okay. Jadi pada setiap zaman orang akan kata harga emas tu mahal. Bila orang akan kata harga emas murah? Bila dia tengok harga emas pada zaman dulu dah tak dapat dicapai lagi. Dan benda ni memang berlaku lah ya dekat emas, di mana emas ni dia bukan sahaja salah satu aset yang selamat untuk kita simpan. Harga dia makin naik dan dikalis inflasi, bahkan kalis bocor simpanan. Bagi sesiapa yang ingin satu aset yang kekal nilai dia dan dia boleh melabur dengan selamat, dia boleh consider emas. Dan saya salah satu dealer emas Public Gold lah yang boleh bantu anda untuk melakukan simpanan emas. Jadi bagi sesiapa yang berminat atau inginkan saya untuk terangkan dengan lebih lanjut mengenai emas, boleh DM saya. Saya Dr. Omar. Follow me for more. Assalamualaikum.